Mesti korang pernah ada pengalaman handphone jatuh dalam air kan? So, ini adalah bahan yang terbaik untuk mengeringkan handphone anda. Pada tahun 2014, satu eksperimen telah dijalankan oleh seorang lelaki bernama Gaze. Sebanyak 9 smartphone telah direndam ke dalam air, disejat, dibuang bateri dan kemudian dia akan masukkan ke dalam bahan yang berbeza untuk mengeringkan handphone. So, daripada eksperimen ni, bahan terbaik untuk mengeringkan handphone yang dimasuki air yang pertama mestilah silika gel, diikuti dengan kus-kus dan kemudiannya beras. So, betul lah guys, banyak orang-orang tua-tua dulu akan menggunakan beras untuk mengeringkan sesuatu benda. Tapi untuk handphone anda, ada satu syarat yang anda perlu lakukan, iaitu anda mestilah keringkan dia serta-merta setelah ia dikeluarkan daripada air. Kerana komponen kat dalam tu sangat pantas untuk berkarat. So, walaupun ia dapat dikeringkan dan boleh digunakan semula, menurut repair expert, karat masih lagi akan terbentuk dalam beberapa komponen smartphone dan akan mengurangkan jangka hayat smartphone tersebut. So guys, jangan bawa phone korang ke tandas kalau tak nak malapetaka berlaku. Okay, kita jumpa dalam video seterusnya.